Korang bayangkan, korang baru je lepas kahwin dengan suami korang, baru je malam pertama, keesokan harinya suami korang terus mati. Kalau benda tu berulang kali berlaku kan, korang rasa korang ada mood lagi ke nak kahwin? Assalamualaikum, hai korang. So, filem yang Nisa nak review kali ni adalah sebuah lagi filem seram daripada Indonesia yang bertajuk Perempuan Pembawa Sial. Di mana filem ni telah ditayangkan pada tahun lepas, penghujung tahun lepas, tahun 2025, dan sekarang ni baru masuk Netflix. Secara ringkas, dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Mira. Hidupnya telah berubah setelah dia berkahwin dengan lelaki yang dia cinta bernama Aryo. Namun setelah baru hari pertama dia berkahwin, pada keesokan harinya, suaminya Aryo ni telah ditemui mati dalam keadaan yang sangat tragis. Dan sejak daripada kejadian tu, penduduk kampung mula percaya yang Mira ni ialah perempuan pembawa sial ataupun perempuan pembawa malapetaka. Jadi selepas suami dia tu mati kan, Mira ni telah dihalau oleh family mertua dia daripada kampung tu, dan dia pun memulakan hidup baru di sebuah kawasan baru ni, di mana dia telah bekerja di sebuah gudang rambut palsu. Masa dekat situ pula, dia telah berkawan rapat dengan pemilik gudang tersebut yang bernama Agus. Agus ni pula dia bujang dan dia sangat suka dengan Mira ni lah. Pekerja dekat kilang tu tahu yang Mira ni adalah perempuan pembawa malapetaka kan. Demi nak menyelamatkan Mira ni, jadi Agus ni pilih untuk kahwin dengan Mira ni tau. Mira ni dia macam trauma tau untuk dia bersama dengan Agus ni. Faham tak? So malam pertama tu dia orang tak buat. Sebab dia macam trauma, dia rasa macam kalau aku buat nanti suami dia akan mati je macam tu. Malam kedua atau ketiga macam tu, dia bersama dengan Mira ni, dan keesokan harinya, dia telah ditemui mati dalam keadaan yang tragis juga. So lepas je Agus ni mati, dia pula dihalau oleh pekerja dekat kilang tu. Masa tu dia macam dah hilang arah, tak tahu nak pergi mana dah, tak ada tempat tinggal, tak ada pekerjaan. So masa tu lah Bana, iaitu seorang lelaki pemilik warung kedai makan, dia ni pula memang dah lama minat dekat si Mira ni. So dia ni pun tolong Mira ni. Dia offer Mira ni untuk duduk dekat rumah dia. Memang nampaklah cintakan Mira ni dengan sangat tulus tau. Filem ni dia bertambah menarik apabila muncul pula watak adik tiri kepada Mira ni, di mana adik tiri ni yang bernama Putih, dia ada plot twist tau. Dan plot twist filem ni bagi Nisa sangat menarik. Storyline dia agak slow sikit. Filem ni bukan sahaja macam jump scare semata tau, tapi dia mengangkat satu legenda Jawa tentang kutukan Bahu Laweyan. Sinematografi filem ni memang sangat cantik. Emosi watak utama filem ni, iaitu Raihanun, memang sampai tau. Kalau korang nak tahu sama ada Mira dengan Bana tu berjaya tak jalinkan hubungan cinta, korang kena tonton sampai habis filem ni. Apa pun Nisa boleh bagi rating 6/10. Belum tonton lagi filem ni, korang boleh layan je dekat Netflix. Mana yang dah tonton, cuba korang komen kat bawah apa pula pendapat korang tentang filem Perempuan Pembawa Sial ni, okey?